Hey guys, welcome back to my channel. Di video kali ni jom kita unpack packbook Impact daripada Monster Studio. Okay, so kita cuba buka sekejap kalau 2, 4, 6, 8, 9. So nanti akan ada satu pack extra. So maknanya kita try buka 3. Okay, 3 dalam setiap video macam video sebelum ni. Lepas tu nanti hari berikutnya 3 dan 3. Itu kita habis. Okay. So sekejap biar saya tengok nak buka yang mana dulu. Yang mana nampak cantik ni. Saya rasa kita try buka ikut nombor 1 dulu 1 sampai 3 dulu. Okay, first kita review pack dia dulu. Okay. Ini bahagian belakang. Pack berikutnya. Ini bahagian belakang. Pack seterusnya dari bahagian belakang. Okay. So sebelum saya mulakan video unpacking ni, pastikan korang like, share and subscribe. Okay. Sebab free je, tak payah bayar. Dah cabut dah. Tak ada dah. So kita ada gunting kecil ni, nampak? Saya tak pakai pisau tu untuk unboxing saja guys. Okay. Pisau tu untuk unboxing, dia bukan untuk unpack. Jadi kalau emergency kita boleh try unpack. Okay, first let's go pack Bobo Boy Gentar. So sebelum korang potong, korang kena make sure rasa cut tu kat bahagian mana. Okay, cut tu dekat bahagian tulisan Galaxy ni, kita akan potong bawah tulisan Monster ni. Okay, so gunting ni dia tak adalah tajam tapi ia multi-function. Kita potong. Finally guys, hari ni saya free. So kita buat video. Esok kita tak free lah sebab kita pergi berniaga. Okay, tak tahulah laku ke tidak. Okay, so kita tak tepi. So let's see the pack. Okay, pack dia tak sini. Okay, first korang akan dapat HP marker. Bukan salib sebab saya nampak komen bodoh yang komen dekat Facebook. Siapa Abang Eddie, dia kata perlu ke ada salib dalam kad Bobo ni. Dan korang tahu tak siapa komen tu? Makcik. You know makcik yang pengetahuan low IQ. So kita pedulikan makcik tu. So inilah HP marker, bukan lambang salib. Tengok depan belakang. Okay. Korang apa perlu korang buat ialah keluarkan HP marker ni, lepas tu korang kena lipat dan jadikan dia macam bentuk dadu. So tapi so untuk kad yang pertama kita ada Bobo Boy Eyes. Wow. Okay, kat tepi ni kita ada tangan Bobo Gempa. Saya tak sure daripada pack mana. Maybe pack akan datang. Kita unboxing. Oh, saya rasa dari pack nombor 2 kot. Okay. So kita ada Bobo Eyes. Tier B, HP 120, attack 100, efek dia boleh lantunan, efek tak berkesan, efek kat lawan tak berkesan. Oh, okay, nice. Okay, kedua kita ada Profesor Utan dan Gopal. Kita hanya nampak Profesor Utan ni dekat komik tapi bukan kat TV. Sebelah ni kita ada macam karakter something sedang memegang password kad sokongan. Lihat 5 kad paling atas deck dan susun semula ikut pemain, ikut pilihan pemain. Okay, next kita ada Ying. Kad ini boleh ditukarkan sekiranya menggunakan kad jenis yang tidak bersyarat. Oh, syarat dia kali ni panjang. Tier A 200 HP, 160 serangan. Kedua-dua pemain melempar HP marker. Okay, yang inilah. Okay, jika pemain mendapat nilai lebih tinggi, alihkan semua kad bersyarat dari deck pihak lawan ke zon kalah. Dan jika nilai pemain lebih rendah, pihak lawan perlu meletakkan semula kad dari tangan ke zon kalah. Okay, so ni Ying. Next kita ada Yaya dan Gopal. So ini combo yang tak menarik sangat. So pilih satu kad lawan.
kad dari zon menang pihak lawan dan tiru. Wow, this card is so OP. Tier B ya. So, kita ada siapa belakang ni, macam Maharani Satranita atau Maharani bukan apa nama, penguasa elemental tu. Next kita ada Gopal. Okay, dia membukan tukul. Setiap kali kad ini kalah dalam osong, pemain boleh mengambil satu kad dari bahagian atas deck pihak lawan dan letakkan di zon kalah. Okay. And the final card is Boboiboy Genta. Okay, nampak? Sebelah ni komik, yang tadi tu dia, so kad dia akan letak macam ni lah. Saya rasa lah, betul tak? Macam ni. Ada satu Boboiboy gempa kat tengah. Okay, so kita akan asingkan siap-siap. Ini warna purple ataupun ungu. Warna merah, kuning, oren dan biru. Okay, next card. Next pack pack nombor 2. Okay, standby. Ini nanti kita letaklah pack-pack dia. Okay, pack nombor 2 seal lagi guys. Seal lagi, nampak tu. Kita belum keluar lagi dia punya lubang kecil ni. Alright. So kita gunting di bawah tulisan monster. Ingat guys, kau boleh kita semula dia punya packaging ni untuk korang letak kad-kad lah. So jangan buang merata. Kalau main, kalau pack ni macam ni, ambil masa beribu-ribu tahun untuk relay menjadi sepihan-sepihan. So kita semula. Okay. So ni pack yang ada gambar Fang. Alright. So HP marker. Tapi kita ada Kuali tier B, HP 80, serangan 60. Efek dia macam menyedut something sini. Penambahan tambah 80 HP jika kad jenis Gopal ada dalam deck. Okay. So Kuali ni agak lemah, tapi dia ada bom lada hitam, dia ada sudut berapi, dan dia ada perisai kalau tak salah. Betul lah. Dan dia pandai dalam masakan. Tapi masakan dia bukan untuk manusia lah, untuk alien-alien tu. Okay, ni kalau ungu ke purple ni sekejap. Kita kena tengok sekejap. Okay, betul-betul ungu. So next kita ada tier B, Boboiboy Ice. HP 120, serangan 140, kuasa menyedut. Jika pihak lawan pernah menggunakan kad jenis Boboiboy Blaze, attack tambah 60 bagi kad di zon aktif pemain. Okay. Attack dia tambah 60 tu. Right. So ni color orange. Orange kita letak dengan Yaya tadi. Next kita ada Komputeri dengan Maripos. So dia punya penjaga ni lah. Dia bukan pernah. Oh, kita ada kaki Boboiboy beliung kat sini. So tier A 160 HP, 140 attack. Efek dia sekejap. Dia macam something terkena. Gitu. Pemain pilih satu kad dari zon kalah pihak lawan dan menukarkan ke zon aktif tanpa mengaktifkan efek baru kad tersebut. Okay. Ni kalau ungu sekali dengan Gopal tadi. So inilah dia kad dia. Tier B 140 HP dan 100 attack. Pihak lawan tidak boleh menggunakan kad sokongan. So kita dah nampak dah dia punya poster dia. Okay. Sekejap, yang ni tangan Gopal ke? Sekejap. Wait a minute. Let me see. Bukan. Yang ini color ungu. Yang ni macam color purple cerah macam tu lah. Oh, saya tersilap guys. So yang ini kita dah dapat poster dah. Okay, ni kita akan, ni ungu betul Yang ni color macam purple cerah something like that. Kita pastikan. So kita ada Tok Abah tier C, 60 HP, 40 attack. Efek dia sama macam yang tadi tu. Kira jumlah kad di tangan pihak lawan, pihak lawan kehilangan satu giliran menyerang untuk setiap kad yang berada di tangannya. Wow, this card is so wonderful. Okay. So ini color merah. So kita akan letak dengan
Gopal. Okay. Dan kad seterusnya kita ada Fang. Dia kata orang kad foil macam tu. Tier A 140 HP, 120 attack. Pilih satu kad dari deck dan letakkan di tangan. Kocok semula deck selepas kad dipilih. Kocok tu bukan benda lain. Kocok tu maksudnya korang kena buat macam ni. Ambil satu kad tu, ambil satu kad tu gitu. Okay, so ini color kuning dengan Ying. So next card, okay. Kita ada Bobo Boy Sopa version komik. Kita nampak dia dekat movie. Kita nampak dia dekat planet Baraju, dia elemental fusion. Dan kita nampak kembali lagi elemental fusion gentar, untuk seketika sama dengan. So kita gunting. Ya, kalau korang mempunyai gunting yang lebih besar, itu akan memudahkan kerja. Tapi saya tak tahu gunting yang saya selalu pakai kat mana. Jadi kena cari balik. Okay. Ni tak sana. Okay. Next. Pack. Bobo Boy Sopa. Okay. Kita buat keluar. Okay. Pertama, korang akan dapat HP marker. Setiap pack korang akan dapat HP marker. Tapi dia tak ada macam cara bermain dah. Itu apa yang saya perasan. So kita ada Yaya 160 untuk HP dan attack. Macam ni senang lah kita baca kan. Tier A, kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad jenis Yaya yang tidak bersyarat. Automatik menang jika Yaya tewas awesome pertama. Wow. So kita pura-pura buat awesome, kalah dan menang. Yeay. Gitu. Dapatlah kad SR, AR ke apa. Okay, so ni color kuning dengan Fang tadi. So Gopal tier B 100 HP, 80 attack. Tetapkan nilai attack kad lawan kepada 40. Hui, serius lah. Kad ni color sama dengan Bobo Gentar tadi. Kan betul tak? Purple. Betul lah. Betul. Okay, so seterusnya kita ada Ying. Korang dah tengok apa kat belakang tu. So, it's okay. Tier B 100 HP, 120 attack. Serangan pertama, pihak lawan tidak berkesan. So, ni color biru dengan Maripos tadi. Dan saya perasan kad dia macam melekat ni. Melekat, tak tahulah kenapa. So, sedapnya bau kad baru. Saya suka bau kad baru. Yang macam mengimbau kenangan masa saya beli first pack Adiwira. So pack Adiwira tu dia dalam envelope yang macam kau kena buka envelope tu untuk bawa keluar kad. So tak boleh gunting. Maybe monster boleh come back dalam packaging macam tu. So next kita ada Bobo Boy Taufan. Kad dia melekat lagi. Saya kena pisahkan dia. Okay. Kita ada Bobo Boy Taufan. Serangan pihak lawan tidak berkesan. Tier B 140 HP 100 attack. Okay. Ni color purple. Kan ada melekat lagi, saya pun tak tahu lah. Okay. So next kita ada Fang dan Yaya. So untuk combo ni saya rasa okey lah. Sebab yang ni boleh kuasa bayang. Lepas tu Yaya bagi kuasa kat dia untuk tumbukkan padu. So ni efek dia menghalang. 140 HP, 120 attack, tier B. Efek kat lawan tidak berkesan. Okay, so ini warna merah dengan Tok Abah. 1, 2, 3, 5. Ini nombor 6. So, lawa lah guys kat Bobo Sopa ni. Kita nampak kaki something. Sekejap, yang tu kaki siapa? Maybe kaki Fang. Mungkin. Sebab dia kelunggu kan. So ni kad dia. Bobo Boy Sopan tier A 240 HP, 200 nyawa. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Bobo Boy Solar dan Taufan. Lepas tu dia punya ni, pihak lawan terlalu bertenang. Serangan pihak lawan tak berkesan 3 kali. Wah. Pihak lawan terlalu chill guys. So ni color orange.
dengan bubble ice tadi. So korang boleh check takut kad korang tak ada. So kita ada bubble taufan, kita ada gopal, kita ada yaya, kita ada ying dengan feng dan tu. Okay, betul. Okay, next kita akan unpacking di next video, iaitu pack bubble beliau, bubble rimba dan bubble solar dan duri, tapi bukan AR version. Okay, dan seterusnya lah. Okay, so nantikan video unpackingnya di next time. Okay, tapi sebelum tu saya nak beritahu, saya dapat lagi sekali AR. Kalau korang tak tengok video saya nak beritahu tu je lah. Saya dapat lagi sekali AR di 7E yang sama, 7E yang berbeza, tempat yang sama. So korang nak tengok ke? Tapi saya tak sure lah itu AR betul ke ataupun bukan. Kejap. Ini di 7E LRT. Okay, untuk yang ni kita dapat 7E. Tahu tak, 7E tu tak pernah restock apa-apa kad bubble. Bila saya tanya tak ada. Betul, saya macam perasan itu macam ada patch price je. Saya pergi check lah. Check no AR, tapi kita tak tahu dalam dia apa. Tengok seal lagi. Kita tak tahu dalam dia kad biasa ataupun AR. Saya harap AR lah. So kalau dapat AR saya happy. Kalau tak dapat AR saya rembat stuff tu. Okay, kita jumpa lagi di next video. So jangan lupa untuk subscribe channel saya. Oh ya, kalau korang nak HP marker ni, saya ada banyak. Saya tak guna pun. Sinilah contoh ni. HP marker lepas korang buka, korang boleh buka dan adjust dia. Okay, kejap saya try tengok. Ni saya dah buka untuk buat contoh. So yang pertama dia suruh lipat Dia korang kena lipat. Korang kena jadi kreativiti sikit lah. Korang kena lipat macam tu. Yang ni lipat ke sini sikit. Yang ni pun lipat ke sini sikit. Ni pun lipat ke sini. Lipat ke atas. Selepas korang buat macam ni, korang kena buat macam ni. Korang kena adjust dia punya height tu. Macam ni. Itu barulah korang tutup. Saya tak sure nak tutup macam mana, sebab saya tak pernah buat benda cut macam ni. Nanti kita try. First, masukkan dia punya macam ni. Dia kena buat jadi bentuk kotak lah. Okay, ni guys, ini macam ni. Kita kena buat dalam bentuk kotak, macam adudu lah. Lepas tu kalau korang rajin, korang tampal lah selotip dan buatkan dia tak mudah terbuka. Dia macam ni lah. Apakah saya buat ni betul? Ada salah Okay, macam ni. Nampak tak? Dia jadi kotak. So kau kena tampal selotip ataupun letak gam apa-apa. Saya tak ada selotip sebenarnya. So jadi kotak. Lepas tu korang boleh kotak ni balik. Betul. Wow, kreatif Ni saya rasa abang SM ni. Kreativiti. Dia akan jadi macam ni lah kotak. Atau korang baling lah. Betul. Kalau korang nak tukar ke bentuk lain, korang just lipat je balik ke belakang. Macam ni. Sama juga lipatan dia. Aku just terbalikkan je. Okay, kalau buat dadu, kan dia kan bagi banyak dadu kan. So kalau korang nak jimat, ikut cara macam tu lah. Dia masukkan ke dalam. Okay, ni masukkan ke dalam juga. Okay, ni masukkan ke dalam. Oh, saya tak ada bidang kreativiti. Macam ni. Nampak? So dia akan jadi kotak macam ni. Korang pandai lah buat. Saya tak berapa mahir bab-bab ni. Okay, saya ada banyak sangat HP marker. Tak tahu, mungkin saya dah terbuang ataupun dah tersimpan kat mana-mana bekas. Okay.
So let's see, kita tengok dapat tak satu gambar rajah. Okey, kita dapat satu gambar rajah untuk kat di atas. See? So ini kita akan masuk dalam album. Kemudian, tapi kita tak tahu kita nak masuk ke album yang mana satu dulu. Okay. So untuk Yaya and the Gang ni, saya rasa sebelah ni, sebelah dia macam Fang. Okay, sebelah Fang is Ying. Sebelah Fang lagi satu. Okay, betul-betul. Alright. So kita susun siap-siap. Kita tengok yang untuk color merah pula. First kita nampak saya tak nampak sangat. Betul ke? Betul ke guys? Macam ni. Macam tak kena ke? Macam salah je. Okay, sebelah Fang ni Tok Abah. Sebelah dia saya tak sure siapa. Tekan Gopal pula yang betul kan. Belum dapat diketahui lagi. And then Ying. Sebelah Ying adalah Maripos dan Kuputri. Dan sebelah Kuputri saya rasa Gopal kan. Tak ada macam shiny putih ni bersambung kan. Ya, saya rasa betul. Okay, next. Ying dalam bentuk energy. Oh, ni dah tadi. Ya, so kita try tengok Boboiboy sopan. Ini gambar aja. Macam tidak nampak je. Susah ni. Tak sama pun. Curse. Tekan sebelah dia ni pula. Tapi saya rasa Fang ni duduk atas lah. Kan macam ni. Boleh gitu. Cuma ni saya tak tahu duduk kiri ke kanan, atas ke bawah. Tak tahu lah. Belum dapat kepastian lagi. Next. Sebelah ni macam Adudu. Nampak tak ada punya scarf tu. Sebelah Kuali pun kita tak nampak. Maybe Adudu kat tengah, Kuali sebelah dia. Macam tu lah. So, okay lah. Kita jumpa lagi di next video guys. Jangan lupa like, share and subscribe. So, yang ini. Kalau orange merah. Tapi kita buat je sekali. Orange merah. Untuk Fang ni kuning kan. So kuning biru. Sudah. Supaya tak mengelirukan, kuning biru. Ini purple dengan warna pink something ke, ataupun purple cerah. Antara dua tu lah. Saya pun tak tahu sangat. Okay. Kita masuk. So yang ni 1, 2 dengan 3. So nanti korang masukkan lah kat dia. So selamat, see you lagi. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Jangan lupa subscribe. Selamat berhujung minggu. Kalau korang tengok hari Sabtu Ahad. Ataupun selamat bekerja kalau korang tengok hari Isnin hingga Jumaat. Okay, bye bye. Jumpa lagi.